Hai, Assalamualaikum Kak. Salam. Kak menjaga apa ni? Saya ikan bakar kat sini. Okay, ni ada ayam bakar, tilapia bakar. Lepas tu kita ada siakap bakar, bawal mas, sotong bakar, kembung, cincaru dengan pari. Apa yang special kat sini sebenarnya? Special kat sini, selalunya orang akan order sotong bakar. Kita akan letak sambal bakar. Memang sambal bakar ni kena letak. Oh, ni special sini sambal bakar dia lah. Sotong bakar dengan sambal bakar. Nampak ni. Ya Allah, punya besar. Tengok. Satu ekor ni boleh makan 2 orang, 3 orang. Soft pula dengan asam. Patutlah bumbu bakar ni famous kat sini. Tengok. Ada je queue kat belakang. Sambal bakar tu sedap. Lepas tu punya ikan dia, ayam dia semua fresh. Ayam asam dia pun kek. Ikan pari dia sedap kalau makan dengan ayam asam. Selain daripada tu, kita ada ikan siakap dia. Dia punya sambal tu ada sambal, ada pedas-pedas sikit, ada manis-manis sikit. Lepas tu dia punya kulit ikan tu dia macam char tau. Memang enjoy. Craving untuk ikan bakar memang satisfied. Ni bumbung bakar Cyberjaya.